2.8.1. Jadi petala 1 full 2, petala 2 full 8, dan petala paling akhir ada 1 dekat sini. Dan untuk agen oksigen, dia punya nomor elektron 2.6, di mana petala nomor 1 full 2 dan petala nomor 2 ada 6 saja. 2 dah cukup. Okay, ready? So awak tengok kat sini. Okay, awak rasa apa yang ada kesalahan dekat sini? Saya rasa dalam tengok dia tak capai susunan outlet lah. Betul Farhan. Kita tak capai lagi susunan outlet. Okey. Nanti Farhan ke depan sekarang sama dulu. Okey. Yang pertama dia tak capai lagi, dia baru tunjuk susunan elektron untuk natrium dan juga untuk oksigen. Kemudian soalan 2 dia suruh soalan 2 dia minta apa? Soalan kedua, analisis 1Na tidak cukup untuk stabilkan O. Apa yang kita perlu buat? Okey, so soalan 2 dia cakap 1Na tak cukup untuk stabilkan O. So kumpulan jawapan ni Kami punya solution untuk soalan 2, kami perlu tambah 1 lagi atom natrium. okey, jadi kita akan ada 2 natrium. Okey, maksudnya dia akan diremakan 2 natrium, 1 akan diremakan ke sini. Okey, 1 lagi natrium pun akan diremakan ke sini. Okey, jadi kat sini tadi kalau kita tengok Na dengan Cl ikatan ion antara 2 sahaja kan. Okey, tapi soalan ni ada Na dengan O. So sekarang ni kalau kita lukis dia akan ada 3 susunan ion tu tadi. Okey, masih lagi membentuk ikatan ion. Sebab apa? Sebab ada daya elektrostatik antara yang positif dan yang negatif. Okey, kemudian kalau awak lukis susunan elektron ni macam ni, okey, modus Bohr ni, make sure satu awak lukis yang dot, okey, dot, dan satu lagi yang x. Okey, jangan dua-dua x. Nanti kalau awak buat pemindahan elektron tak nampak beza. Okey, very good. Terima kasih kumpulan Eko. Okey, dan last but not least, okey, kita ada penutup. Okey, saya tak bergerak pula. Okey, kita ada sesi refleksi. Okey, yang tadi tu awak boleh simpan. Soalan 2 dan 3 awak boleh sambung jawab. Okey, sekarang kita akan jawab refleksi sedikit. Okey, tak susah pun soalan dia, insyaAllah. Okey, nota nanti awak tulis kat tablet tu, nanti tampal dalam buku nota awak lepas saya bagi nanti Okey, so awak kena tulis sisi exit ticket tu ada 3 soalan yang saya tanya. Satu lengkapkan ayat, yang kedua adalah berkaitan dengan susunan elektron, yang ketiga adalah berkaitan dengan daya tarikan. Okey, saya bagi awak masa 1 minit. Okey, kalau dah siap awak boleh datang ke depan, kumpulkan kawan-kawan awak dan ketua kumpulan hantar ke hadapan. Okey, kita semacam tadi awak boleh lipat. Saya akan kumpulkan, saya akan semak. Kalau biru saya tolak. Biru, macam biru cikgu. Dah siap? Korang dah siap marah? Dah siap? Okey, kalau dah siap, kumpulkan dalam kumpulan awak. Dia tulis nama ke cikgu? Dia dah tulis kat situ ada ruang nama ejen, tulis nama awak. Okey, kumpulkan. Jom. Okey dah ke? Boleh hantar ke hadapan. Terima kasih Aiman. Terima kasih Fatimah. Okey, kumpulan ni hashtag. Hashtag. Kumpulan ni. Kumpulan ni. Hey.
Okey, jadi kelas kita hari ini sampai sini saja. Jangan lupa yang saya suruh siapkan, awak siapkan. Dan kita semua jangan lupa hantar atas meja saya, okey? Jadi terima kasih kelas. Cikgu, saya nak kena pergi bilik guru kan nak baca kelas. Ya, Farhai. Nanti ambil kat bilik guru. Ya, Farhai.